Okay, alright. So, masuk gear dan jalan. Kanan boleh ke? Kanan boleh. Kanan U-turn boleh. okay, bagi masa sikit kan. Power kan. PM pun sedap, tapi PM is more heavier. Yang ni lighter, rasa tak lighter? Dia just nice lah, ngam-ngam. Dia in between, tu yang best. Mercedes bumpy. Dia more to comfort. Mercedes bumpy sikit kalau fast run gini memang gimbal lah base kita. Ngam-ngam. Cornering is tip top, to be honest. Dapat handling, Alpha did a very good job. Cruising at this speed pun relax, senyap, dia tak bising sangat. Most important, this car is a focus on the driving experience. It's not into the gadget. I don't care actually. Tak kisah pun. Straight sampai habis. Cuma dia ada dua side, traffic light and the bumper double straight je. Takkan dia kena belokkan dulu. Smooth. Smooth. Lagi satu, the magic for this car, BMW, if you realise, the step kita akan rasa G-force. Kereta ni tak ada. Dia gentle je, tapi speed naik, tapi kita tak rasa G-force. Itu yang pelik lah Kan? Kalau macam BMW kita akan rasa G-force dia. Tersandar. Yang ni dia relax, gentle. Sampai habis nanti dekat Great Eastern kita bilang kena very fast lah. Sekejap. Ya. Dia normal je cik kalau you drive benda. Quadri Ford Clio, that is a beautiful V6 2.9 520 horsepower. Sedap. Harga ni tu 1 mil juga. 1 million. Same lah the M3 dengan M4. Harga pun dah 800,000 dan 100,000 juga. Tengok dia PDRL tu lawa betul. Plus 3. Dia sama macam 159 je. 159. Basically mata dia macam mata ular. Pasal ada mata ular je. Because kita punya logo tengah tu sharpen. Dia sebular. Betul. S tu Totally different. different. That's why Alpha ni dia tak hard sell. Dia relax lah. Dia relax. Dia memang dia have their own character lah. See. Kira boleh switch gear. Okay. Atas belok kiri ni. Yes, dekat sana tip. Tak, depan sikit boleh. Okay, kiri. Quick kan. Nak rasa tuk depan sikit. Kiri. Kiri ni. Braking pun okey mah. Is the car. Straight. Ni terlampang. Okey. Dia relax. Dia tak ada rough engine macam M340 tak ada. Because M340 is a 3 liter. Dia mengerang okey. Dia tak ada rasa macam tak ada. Dia memang is comfort plus sporty. Dia nak karakter dia. well kalau cakap pasal BMW memang orang nak raw, dia nak bunyi bang kan. Dia relax, gentle. Tapi power kan ni. Boleh lah nak kata sleeper car kot. Handling is better. Tapi dia punya suspension setting ni Balance. Memang balance. Dia stiff and the same time dia masih lagi rasa comfort. Yes, dia balance. Macam F30 BMW. Okay, F30 BMW dulu keras. G23 3OI keras. Tapi M340 dah ada adaptive, so in between. Yang ni dia tak ada adaptive. Ini tak ada. Tapi pun still okay juga. Ini tak dulu okay. belok kiri. But still memang Yes, so dia ngam-ngam. Itu ni memang best. This why I've joined here, Alfa Romeo. Plus I own the Alfa.
So memang Okay. Dah. And left from BMW. Alpha is the best. Cantik tu. Imagine tengok kiri. Imagine you are driving the car. Okay, the camera is ni sikit lah. Yang ni kita tak fokus. Tak habis sangat. Not even the camera, even though dia punya infotainment pun kita tak fokus sangat. Terus saya cakap, infotainment jangan lawan. Pasal lawan ni memang kita kalah. Pasal kita tak fokus on it. We are focused on the dashboard, handling, the car character. Macam Most of the customer dia suka benda ni because dia tak suka fancy sangat. Banyak kerja. Actually dia pun